Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daripada Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhu, beliau berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang suatu kaum kepadanya dengan membawa zakat mereka, baginda sallallahu alaihi wasallam akan mendoakannya, ya Allah, berilah selawat, yakni keampunan kepada keluarga fulan, yakni yang mengeluarkan zakat. Maka apabila ayahku menemui baginda sallallahu alaihi wasallam dengan membawa zakatnya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun mendoakannya, ya Allah, berilah selawat, yakni keampunan kepada keluarga Abu Aufa. Pengajaran hadis, Imam Ibnu Hajar Al-Asqani mengatakan bahawa selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas umatnya adalah mendoakannya dengan keampunan. Manakala selawat umatnya ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam akan menambahkan lagi kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu disunatkan kepada amil zakat mendoakan kepada pembayar zakat dengan doa tersebut.